raya-raya juga, tapi kita tetap obses dengan racing motor. Hari ni kita nak cerita pasal GP Brazil dengan 2B Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Topik pertama kita kali ni ialah track Brazil yang sangat teruk. Alex Rins dengan Moreira misalnya, diorang kata diorang kena sepihan batu dan juga sepihan tar daripada rider lain sampai bengkak-bengkak dan lebam-lebam tangan diorang. Marquez pun salah seorang mangsa juga. Dia dapat rasa tar tu berderai. Jadi nampak macam track tu belum ready lagi untuk MotoGP. Mungkin kalau cuaca baik, track tu okey je. Sebab itulah dia boleh lepas homologation yang dibuat oleh FIM setahun yang lalu. Tapi disebabkan ada hujan lebat beberapa hari sebelum GP Brazil mula, lepas tu track tu banjir. Banjir itulah yang menyebabkan surface track tu rosak. Kalau ikutkan, keadaan track tu sebenarnya sangat bahaya untuk teruskan race. Lepas tu ada pula tanah mendap pada hari Sabtu sampai berlobang dekat front straight tu. Walaupun lobang tu bukannya dekat race line, tapi bahaya tu ada. Bayangkan kalau tiba-tiba ada mendap dekat race line masa tengah race. Memang sekali imbas, logiknya kita boleh cakap benda tu bahaya, sepatutnya race tak boleh diteruskan. Tapi kalau kita cuba letakkan diri kita dekat tempat penganjur, sebenarnya nak buat keputusan. Bayangkan dah berpuluh-puluh tahun dah tak ada race dekat Brazil. Kali terakhir race dekat Brazil ialah pada tahun 2004 kalau tak silap, dekat Rio. Tapi dekat spesifik track ni, track Ayrton Senna ni, kalau tak silap, kali terakhir race MotoGP dekat sini ialah pada tahun 1989. Berapa tahun dah tu. Jadi bayangkanlah dia punya hype tu macam mana. Dan motorsports ni dekat Brazil pun boleh dikatakan culture juga macam dekat Spain. Dengan penonton dah sampai, kalau cancel kan, boleh bayangkan tak betapa kekecewaan dan juga mungkin pemberontakan yang akan berlaku. Banyak legend-legend yang lahir daripada Brazil. Contoh dia Ayrton Senna. Lepas tu ada Felipe Massa. Dekat race dua roda, iaitu motosikal, mungkin nampak macam kurang sikit. Tapi dulu kita ada Alex Barros. Tapi dia ialah antara rider yang boleh tahan juga sebenarnya. Masa zaman peralihan MotoGP nak pergi ke 4-stroke 990cc, kalau tak silap tahun 2002. Masa tu jentera 2-stroke 500cc masih boleh pakai lagi, tapi dia race dengan jentera 990cc 4-stroke. Alex Barros masa tu dengan West Honda hampir-hampir dapat kalahkan 990cc 4-stroke Valentino Rossi. Cuma malangnya dia crash pada akhir-akhir race. Sikit-sikit kita mengimbau sejarah yang lalu. Jadi apa yang aku nak cuba sampaikan ialah culture motorsport dekat Brazil ni ialah sesuatu yang besar, macam dekat Spain juga. Jadi mungkin sebab itulah pengurusan MotoGP cuba juga untuk teruskan race walaupun keadaan sangat bahaya. Cuma yang tak bestnya keselamatan rider lah, dia orang compromise kan. Dan isu keselamatan dia pun bukannya kaleng-kaleng. Tengok je lah dekat Moto3, berapa banyak rider yang high side dengan ganas. Rasa-rasanya sangat jarang kita tengok Moto3 ada high side ganas sebegini banyak dalam satu race. Dan cara MotoGP handle situasi ni pun nampak macam kurang seronok sikit. Nampak macam diorang saja bagi tahu last minute supaya tim-tim dan juga rider-rider tak ada masa untuk komplain. Hari Sabtu, itu jam juga diorang betulkan tanah mendap sampai berlobang tu dengan tar. Lepas tu sambung race. Cumanya race jadi delay sikit, termasuklah MotoGP sprint race. Dah macam lando dah. Itu jam juga dia repair. Dan pada rehat juga pada turn 11 dan juga turn 12. Lepas je race Moto3 dan juga Moto2 habis, diorang dapati dekat corner tu dia punya tar dah berderai dengan sangat teruk. Sebab itulah tiba-tiba jarak perlumbaan MotoGP daripada 30 lap lebih dipendekkan jadi 23 lap je. Cuma yang tak bestnya dekat sini, diorang bagi tahu rider-rider MotoGP dan juga tim MotoGP pada saat-saat akhir, 5 minit sebelum race start. Padahal hari siang masih lagi panjang dan setakat delay 10 ke 15 minit lagi, takkan ada gangguan sangat dengan program hari tu. Kenapa masa 10 ke 15 minit ni penting? Sebabnya nak bagi masa kepada tim dan juga rider untuk buat adjustment kepada setup diorang sebab race yang lagi pendek ni. Buktinya hari tu memang jadi masalah. Diorang bagi tahu pula yang race ni akan dipendekkan pakai mulut je, daripada seorang rider ke seorang rider. Maknanya diorang start daripada depan sampailah ke belakang. Oleh sebab masa tu tinggal 5 minit je lagi race nak start, rider-rider yang dekat depan sempatlah tukar tayar. Bila diorang tahu race dipendekkan, diorang banyak tukar kepada tayar soft. Dan kalaulah dibagi lebih masa lagi, rasanya minyak pun diorang boleh kurangkan lagi. Rider-rider yang duduk dekat belakang macam Enea Bastianini, dia komplain masa info tu dah sampai dekat dia, masa tu dah tinggal seminit 2 je sebelum race start dan diorang tak sempat buat apa-apa. Jadi diorang dapat tahu yang dekat depan tu sempat tukar tayar soft, tapi diorang tak sempat. Tapi sekurang-kurangnya Enea Bastianini dapatlah juga alasan kali ni kan, tak laju sebab MotoGP
bagi tahu lambat, tak sempat tukar tayar. Secara keseluruhannya kita tengok rider komplain light-light aja, tak adalah dia kecam teruk-teruk. Tapi rupa-rupanya semua ni ada tertakluk dalam kontrak di MotoGP. Yang rider-rider ni tak boleh buat kenyataan yang terang-terang akan memburukkan imej MotoGP. Ada dia punya undang-undang dia ni, dekat sini ni aku taruh. Jadi kesimpulannya, race dekat Brazil ni memang bagus. Sebabnya culture motorsport dekat sana dan juga nama pun MotoGP World Championship. Jadi dia kenalah kalau boleh cover sebanyak mungkin track yang ada atas muka bumi ni. Cumanya diorang kena lebih bersedia untuk tahun depan. MotoGP ada keluarkan kenyataan lepas race. Dia kata punca tanah mendap berlubang tu sebenarnya ialah ada saluran pipe tak pakai dekat bawah tanah tu yang tak ada dalam rekod. Jadi diorang tak tahu. Hujan lebat, banjir itu menyebabkan tanah mendap dekat kawasan pipe. Tapi sebenarnya yang orang harapkan ialah permohonan maaf daripada MotoGP sebab paksa rider-rider race dalam keadaan yang tak selamat macam tu. Mungkin kalau dia explain betul-betul, orang pun boleh faham. Diorang dalam keadaan terpaksa. Kena seimbangkan antara keselamatan rider dan juga tak nak cancelkan event yang dah buat preparation entah setahun lebih ke macam mana. Habis cerita pasal track dekat Brazil, kita beralih ke topik seterusnya. Kita cerita pasal Aprilia. Aprilia ni macam game kepada dia punya haters dan juga dia punya fan dekat Brazil ni. Mana taknya masa di awal-awal minggu nampak macam Aprilia tiba-tiba struggle. Daripada sesi hari Jumaat sampailah ke sprint race sekalipun, Marco Bezzecchi cuma dapat tempat keempat je. Jadi haters-haters Aprilia dah keluarkan statement dah. Satu race je yang power hari tu dekat Buriram. Fans-fans Aprilia pula dah mula kecewa. Nampak hari tu macam dah power dah dekat Buriram, tapi kat Brazil ni tiba-tiba hauk pula. Tapi secara tiba-tiba pada hari Ahad diorang boleh pusingkan nasib diorang. Daripada hauk, kembalikan balik naratif yang kita ada dekat Buriram hari tu. Aprilia dah berjaya kalahkan Ducati. Lepas tu kali ni lagi power pula tu, kedudukan 1-2. Marco Bezzecchi P1, Jorge Martin P2. Jadi statistiknya sekarang, Marco Bezzecchi dah menang 4 race berturut-turut. 2 race pada akhir tahun lepas dan 2 race pada tahun ni. Dan menang dia ni pula menang dengan gap yang besar. Walaupun aku sendiri tak suka race yang ada gap besar macam ni sebab tak seronok untuk ditengok, tapi ini macam bagi tahu kita yang Aprilia ni memang dah buat satu improvement yang besar. Diorang betul-betul dah overtake role yang sebelum ni dipegang oleh Ducati. Kata Massimo Rivola, tak ada apa nak dibanggakan dengan setakat baru 2 race ni. Kata penting untuk Aprilia kekal humble. Dia punya tanda-tanda tentang benda ni pun dah muncul sebenarnya pada hari Jumaat. Dia rasa macam sangat yakin bila tiba dekat Brazil, dia boleh ulang apa yang diorang buat dekat Buriram. Tapi sebaik sahaja sesi hari Jumaat start, reality hits. Tiba-tiba diorang struggle. Tak secemerlang macam dekat Buriram. Tapi sebab diorang stay humble, diorang stay tenang, diorang cuba selesaikan masalah, pada hari Ahad diorang boleh ubah nasib pada hari Jumaat. Berkali-kali diingatkan tim dia, 2 race tidak membentuk seluruh championship. Diorang kena kekal bekerja keras sepanjang musim ni. Key penting yang Rivola cakap untuk menang dalam MotoGP ialah adanya rider yang laju dengan jentera yang laju. Inilah yang dia tengok ada pada Ducati dulu, apabila diorang ada 8 biji jentera di atas grid MotoGP dengan semua rider yang A semua. Termasuklah salah seorang daripada rider-rider A ni, Franco Morbidelli. Jadi sekarang ni Massimo Rivola cakap dia dah ada apa yang dia impikan. Dia dah ada 4 orang rider yang laju-laju dan juga 4 jentera yang hebat. Mungkin formula ni yang dia gunakan daripada tahun lepas yang dapat develop jentera Aprilia menjadi sebaik ni hari ni. Dulu kita cakap Ducati ialah sebuah jentera yang friendly. Rider average je bila bawa Ducati dah boleh jadi laju. Sekarang ni nampak macam Aprilia yang dah ambil peranan tu. Bayangkan Jorge Martin yang struggle sepanjang tahun lepas dan injured pula, tak dapat join testing dekat Sepang, tiba-tiba boleh dapat kedudukan setinggi keempat dekat race dekat Buriram. Lepas tu dia dapat pula podium pertama dia dekat Brazil ni pada sebuah track yang baru yang dia tak pernah bawa setelah 400 hari lebih pada podium terakhir dia masa dia menang world title pada tahun 2024. Jadi itu ialah bukti jentera Aprilia ni sekarang ni berada pada kemuncaknya. Hampir-hampir je nak confirm dia dapat merampas title jentera terbaik daripada Ducati. Tapi Rivola ada predict satu masalah yang dia bakal hadapi. Dengan jentera yang terbaik dan juga rider-rider yang terbaik, dia akan hadapi masalah yang dihadapi oleh Ducati sebelum ni, iaitu mempunyai 2 rider yang laju pada tim yang sama, jentera yang sama. Marco Bezzecchi dah memang laju. Sekarang ni Jorge Martin pula nampak dah start laju. Tak boleh ada 2 alfa dalam satu pasukan yang sama ikutkan sejarah yang kita dah lalui sekarang ni. Jadi kalaulah korang tak perasan, aku nak tunjukkan satu statistik yang menunjukkan Aprilia kali ni bukannya biasa-biasa. Walaupun Massimo Rivola cuba untuk merendah diri, cakap 2 race belum melambangkan apa-apa, tapi kalau kita tengok data dia pada race dekat Brazil hari tu, pada race utama
Aprilia menang 1-2. Kemudian daripada segi pengurutan mata World Championship, rider pertama dan rider kedua ialah daripada pasukan yang sama, Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin. Kemudian dalam carta kutipan mata tim pula dalam MotoGP pun sama. Tim pertama ialah Aprilia Factory, tim kedua ialah Trackhouse. Jadi poin-poin ni semua membolehkan Aprilia sebenarnya happy sekurang-kurangnya setakat ni. Diorang dah dapat buat satu benda yang diimpikan oleh semua peluang lain, iaitu kalahkan Ducati. Jadi dengan semua data dan statistik ni, kemudian kita gabungkan pula dengan berita yang orang cakap betul dah, cuma belum umumkan aja, iaitu Jorge Martin akan pergi ke Yamaha. Persoalan dia, tak menyesal ke Jorge Martin pindah ke Yamaha? Dengan jentera Aprilia semakin baik sekarang ni, dia nak pindah pula dekat Yamaha yang kita tahu sekarang ni dalam keadaan terburuknya mungkin dalam sejarah MotoGP. Bila ditanya pasal benda ni dengan Jorge Martin, dia cakap dia tak menyesal. Dia kata, yang masa depan cerita pasal masa depan. Bila dah buat keputusan, follow je. Sekarang ni kita nikmati dulu keadaan sekarang ni. Ini ayat orang kata, ayat PR, ayat untuk jawab dengan media, yang sebenarnya kita tak tahu. Kalau rasa menyesal pun takkanlah nak mengaku, mestilah orang kecam nanti kan. Jadi kesimpulannya, Aprilia nampak sangat tenang. Takkanlah tak tenang bila dapat jentera yang boleh menang dengan margin yang agak besar daripada Ducati. Dan Ducati yang ketiga pula tu ialah pasukan satelit. Ia adalah sangat berlawanan dengan pasukan yang kita akan jadikan topik perbincangan kita selepas ni, iaitu Ducati. Apa yang Aprilia ada pada hari ini ialah apa yang Ducati ada dulu. Dulu tu tak berapa lama sangat, tahun lepas saja, pada semua race Ducati effortless duduk dalam kawasan podium. Sampai orang menyampah tengok asyik Ducati je yang menang. Tapi hari ni Ducati berada pada kedudukan ketiga dengan gap yang sangat jauh daripada Aprilia pada kedudukan 1-2. Kan sangat berbeza dengan keadaan tahun lepas. Tahun lepas ialah Marc Marquez versus dengan Alex Marquez. Sebuah Ducati Factory dicabar oleh Ducati Satelit dan dicabar juga dengan rider-rider Ducati lain daripada satelit yang lain juga. Jadi orang kata dah ada munculnya bibit-bibit tekanan daripada camp Ducati. Kalau kita tengok pada David Tadozzi, muka dia nampak macam tekanan. Tapi susah kita nak judge adakah tekanan dalam Ducati bertambah melalui riak muka Davide Tadozzi, sebabnya dia memang sentiasa muka stres. Yelah, manager kan. Tapi kalau kita nilai daripada segi Marc Marquez, nampak macam benda ni ada betulnya. Tapi kita boleh faham keadaan Marc Marquez tu mungkin stres. Bayangkan dekat Thailand, dia punya sprint race tiba-tiba kemenangannya dirobek oleh MotoGP bila dia dikenakan penalti. Padahal dia potong elok je Pedro Acosta hari tu. Lepas tu pada race utama yang dia ada chance untuk dapat podium, rim dia pula rosak. Lepas tu dekat race utama dekat Brazil ni, dia struggle cuma untuk fight kedudukan ketiga. Itu pun dia tak dapat juga. Dia kalah dengan DJ Antonio dan lebih kurang 4 saat daripada Marco Bezzecchi. Dia di atas sebuah factory Ducati tau, tapi dia berada 4 saat daripada pemenang perlumbaan. Jadi walaupun Marc Marquez belum 100% fit lagi sebab kecederaan dia, tapi benda ni dah nampak dah penurunan drastik performance Ducati. Ataupun bukannya Ducati yang drop, tapi Aprilia yang kejar dia dengan lebih laju. Benda ni disebut oleh Neil Hodgson, bekas pelumba MotoGP dan World Superbike yang sekarang ni jadi wartawan untuk TNT Sports. Dia kata masa temu bual dengan Marc Marquez, macam dah nampak tanda-tanda Marc Marquez tu macam ada rasa macam annoying lah, sebab dia kena fulfill duty dia jawab dengan media walaupun dalam keadaan dia kekecewaan ke macam ni lah. Race pada minggu ni back to back lepas Brazil akan race di Austin, antara track yang menjadi kegemaran Marc Marquez sampai dia dipanggil King of Kota. Jadi dekat sini ialah macam penentu benchmark yang betul-betul firm. Kalau dekat sini Marc Marquez boleh menang, maknanya ada chance lagi lah dia boleh kalahkan Aprilia. Tapi kalau dekat sini pun dia struggle, susah nak kalahkan Aprilia, bolehlah kita bagikan title jentera terbaik MotoGP sekarang ni dah jatuh kepada Aprilia. Ini kalau kita cerita pasal Marc Marquez saja. Dekat depan dia cuma ada satu biji je Ducati, iaitu DJ Antonio. Kalau kita tengok 4 lagi rider Ducati yang lain, lagilah kita nampak penurunan drastik prestasi Ducati dibandingkan dengan Aprilia. Pecco tak usah cakap lah. Dia kata dia cuma nak survive je race tu. Nak survive tu umpamanya macam nak habiskan race sajalah. Itu pun dia crash juga. Alex Marquez yang sebelum ni memang dia punya performance tu baik, boleh kacau abang dia, dah kat mana-mana je sekarang ni. Mungkin dah tiba masanya untuk zaman kejatuhan Ducati selepas dia pegang dia punya title terbaik tu setelah sekian lama. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sejarah MotoGP, Honda sebenarnya lagi successful berbanding dengan Ducati. Kalau kita tengok data menang kedudukan 1-2 podium pada setiap race, Honda ada lagi banyak daripada Ducati. Maknanya dulu sebenarnya di zaman yang mungkin
mungkin kita tak sempat tengok ataupun sempat tengok sikit, Honda sebenarnya dominasi MotoGP lebih teruk lagi daripada macam mana Ducati dominasi MotoGP. Dan nak mencurahkan lagi limau dekat luka berdarah Ducati ni, Gresini pula katanya macam tak setuju dengan harga Ducati kalau diorang nak teruskan sambung menjadi satelit team. Kabarnya dia punya sewa motor Ducati tu terlampau mahal untuk sebuah pasukan satelit Gresini. Itu satu. Kemudian Gresini juga ada banyak tak puas hati. Contohnya Fermin Adeguer adalah kontrak direct dengan Ducati, dan katanya keputusan Ducati nak pindahkan Fermin Adeguer kepada pasukan VR46 untuk tahun depan. Jadi untuk pasukan satelit yang mengharapkan rider yang baik, dah dapat rider baik macam ni, senang je dipindahkan pergi tim lain, dia macam tak puas hati sikit. Jadi kalaulah pasukan Gresini ni tak nak dah race dengan Ducati lagi, kabarnya mungkin diorang akan kembali kepada Honda, dan memang ada sejarah pun Gresini pernah race dengan Honda. Makinlah ada blow kepada Ducati, makin berkurangan jentera dia di atas grid, makin susah dia nak develop. Gresini memang pernah dengan Honda dulu. Kalau siapa yang ikuti MotoGP dengan lebih lama, kita tahu masa zaman Sete Gibernau dulu, dia fight gila-gila dengan Rossi, baik daripada segi di atas litar dan juga bermusuh dekat luar litar. Daripada kawan baik bertukar jadi musuh ketat. Tapi sebaik saja video ni aku tengah edit, masa ni ada berita yang cakap Ducati dah discuss elok-elok dengan Gresini, minta dia orang stay. Jujurnya aku tak nak tengok Ducati jatuh. Aku nak tengok dia boleh fight dengan Aprilia dengan lebih rapat lagi. Kalau Aprilia menang dengan gap yang sentiasa besar macam ni, pun boring juga MotoGP. Jadi kita pindah ke topik seterusnya. Kita nak cerita pasal KTM, Yamaha dan juga Honda. Semua orang setuju pada ketika ni kalau kita cakap Yamaha ialah jentera yang paling teruk sekali di atas grid MotoGP sekarang ni. Tapi kalau kita tengok keputusan race di Brazil hari tu, motor yang berada pada kedudukan terakhir bukannya Yamaha, tapi ialah sebuah KTM dengan Maverick Vinales. Vinales ni ialah rider yang suka untuk maintainkan apa yang ada pada jentera tu bila dia dah rasa selesa. Ini ialah antara sebab kenapa dia tinggalkan Aprilia dan juga apa yang dia komplain kepada Yamaha dulu. Dia kata motor ni sebenarnya kalau dia maintain aja, dia boleh lagi laju pada tahun sekarang ni. Tapi biasalah, setiap tahun pun mesti ada development pada setiap jentera. Susahlah nak ikut permintaan dia tu, takkan nak biarkan motor tu macam tu je. Tapi disebabkan prestasi dia pada dua perlumbaan yang dah berlangsung tahun ni, dia terus ubah statement. Dia kata mulai Austin nanti dia akan gunakan spek yang sama macam Pedro Acosta, iaitu full 2026, bukannya dengan banyak parts daripada 2025 lagi yang digunakan sekarang ni. Baru ada akal kau Vinales. Dan satu laginya, collaboration antara dia dengan Jorge Lorenzo sekarang ni menjadi satu tanyaan. Betul ke jadi ni ke makin teruk? Hari tu dia punya hype tu nampak macam power, nampak macam tiba-tiba Vinales boleh jadi power ni. Tapi yang sebaliknya pula berlaku. Lorenzo pun mesti nak jaga air muka dia. Dia kena recover daripada masalah yang jadi sekarang ni. Secara keseluruhannya, jentera KTM nampak macam baik sikit je daripada Yamaha, ataupun mungkin sama level lah sekarang ni. Cumanya sebab ada bakat pada seorang Pedro Acosta, dia boleh bawa jentera KTM tu jauh dekat depan berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain. Tapi kita nampaklah sekarang ni yang KTM tak boleh support bakat yang ada pada Pedro Acosta. Dan daripada komplain Pedro Acosta sebelum-sebelum ni, nampak macam betul lah berita dia nak tinggalkan KTM ni. Dan daripada kabar angin yang sama juga, dikatakan dia pergi ke factory Ducati pula tu. Walaupun Ducati dah nampak kurang sikit berbanding dengan Aprilia, tapi kalau dibandingkan dengan KTM dia sekarang ni, mungkin bakat Pedro Acosta tu boleh sekurang-kurangnya support Ducati untuk fight dekat depan dengan Aprilia. Dikatakan Maverick Vinales ni lah yang akan gantikan tempat Pedro Acosta di factory KTM bersama-sama dengan Alex Marquez. Alex Marquez kabarnya minta gaji yang tinggi. Dia punya matematiknya selalunya untuk pasukan yang motor tak berapa laju, memang kena bayar rider duit yang besar. Contohnya macam Yamaha bayar dekat Fabio Quartararo dulu. Pasukan dengan jentera yang baik, contohnya macam Ducati dulu, dia orang boleh main harga lagi. Sebabnya jentera tu boleh buatkan rider tu lagi laju. Tapi dengan prestasi Maverick Vinales sekarang ni yang macam tak terbukti, nampaknya benda tu kena hold dulu. Enea Bastianini pula nampaknya terus hauk pada tahun ni bersambung daripada tahun lepas, dan ada juga kabar-kabar dikatakan dia akan kembali kat pasukan Gresini bila Fermin Adeguer dan juga Alex Marquez nak tinggalkan diorang untuk tahun 2027 nanti. Apa pun ini semua masih lagi kabar angin dan dikatakan cuma dah confirm tapi belum diumumkan. Tapi ini semua kita tak boleh percaya. Bila-bila masa je boleh bertukar, dan kita kena tunggu je keputusan yang betul-betul nanti. Yamaha walaupun dikritik teruk oleh Quartararo, yang dia cakap walaupun track ni baru, tapi Yamaha ni tetap
tak ada potensi untuk menang. Sebabnya Yamaha M1 tu tak ada kekuatan dekat mana-mana segi pun. Bila kita cakap pasal track yang berlainan, mungkin track-track tu akan favor kepada strength jentera tu. Contohnya, mungkin track ni sesuai untuk jentera yang kuat daripada segi braking. Mungkin track yang tu pula lebih sesuai kepada jentera yang boleh corner lebih laju, dan seterusnya. Tapi pada sebuah YZR M1, Fabio Quartararo cakap tak ada area yang dia okey, semua hauk. Sampai macam tu sekali Fabio Quartararo tepek YZR M1 dia tanpa berlapik-lapik. Tapi pada awal minggu di Brazil ni, terkejutnya okey je semua. Fabio Quartararo dapat qualify kedudukan keempat. Okey lah tu. Toprak pula masa praktis dapat kedudukan ketiga, yang melayakkan dia masuk ke qualifying tu direct. Tapi lepas daripada point tu, nampak macam Yamaha dapat masalah balik. Toprak dekat Q2, dekat qualifying tu, dia punya timing tu kalau diletak dekat qualifying 1, dia duduk 2 daripada terakhir. Fabio Quartararo bertahan lama sikit. Daripada qualifying nombor 4, dekat sprint race dia habiskan race pada kedudukan ke-6. Yang sedihnya, Fabio Quartararo cakap dia tak kisah pun kedudukan dia. Yang dia kisah tu, dia dapat fight dan juga dapat foto Marc Marquez. Jadi peristiwa tu buatkan dia rasa dia masih ada lagi skill tu, dia masih mampu lagi fight. Cuma jentera je yang tak boleh support. Dia perlukan peristiwa tu untuk dapatkan balik confidence dia. Tapi datang race hari Ahad, memang teruk habis. Kedudukan tertinggi Yamaha diambil oleh Alex Rins. Toprak, Quartararo semuanya duduk dekat belakang. Toprak kata dia sedih. Baru sekejap dia nampak dekat praktis nama dia duduk dekat top 3, macam dekat World Superbike, duduk atas. Tapi pada race hari Ahad, problem balik. Apa masalah yang diorang hadapi pada hari Ahad? Tak ada apa yang baru pun. Masalah utama dia tetap sama, tak ada rear grip. Tambahan pula track Brazil ni dengan tar yang berderai, lagilah tak ada grip. Jadi ini menambah terukkan lagi keadaan Yamaha. Mungkin sebab itulah dia teruk pada hari Ahad. Sebab hari Ahad tu tar berderai dengan lebih teruk lagi. Menengokkan kepada keadaan Yamaha dengan YZR M1 V4 sekarang ni yang sangat teruk, ada idea yang suruh diorang baik race saja guna jentera tahun 2027 nanti, dengan CC 850cc dan juga dengan aero mengikut peraturan yang baru nanti. Sebabnya diorang dapat lebih banyak data, diorang dapat develop untuk tahun 2027 nanti. Jadi ada lagi banyak advantage daripada diorang teruskan race guna M1 V4 ni yang tahun ni last guna. Lepas tu race pun tak boleh belah. Baik try je benda baru. Kalau dengan jentera baru tu kalah pun tak apa, dah tahu CC pun kurang, dan bolehlah diorang fokus untuk development pada tahun depan pula, macam lagi memberikan hasil. Topik terakhir kita dengan Honda. Honda ni sejak daripada akhir musim lepas sampailah sekarang ni nampak macam tenggelam dengan berita-berita hot yang lain. Berita tentang Aprilia yang tiba-tiba excellent, berita tentang Ducati yang mulai tekanan, berita tentang Yamaha yang sangat teruk. Jadi Honda ni macam tak ada siapa tengok sangat. KTM ada talent macam Pedro Acosta, tapi Honda tak ada apa-apa sangat. Dia cuma ada Juan May yang crash hampir setiap race. Bukannya tahun lepas je, tahun ni bila dia tak habis race pada race utama dia Buriram, dan dekat Brazil ni pada sprint race dan juga race utama Juan May crash. Kalau dah macam gini lah dia punya crash selalu ni, dah tahulah dah kan dia kena masuk kelab apa. Tak payah sebut dah kan. Tapi sebenarnya diorang punya peningkatan naik upgrade kepada konsesi C tu memang justified. Johan Zarco misalnya dia habiskan race pada kedudukan ke-9, Luca Marini pada kedudukan 11, dan Moreira dapat kutip mata sebagai seorang rookie. Cuma macam aku cakap tadi, terlampau banyak berita hot yang lain. Tumpuan media tertumpu kepada berita-berita hot lain ni. Honda dia macam tenggelam sekejap, dia buat kerja dia sendiri. Jadi itulah dia rangkuman Brazil pada hari raya ni. Aku rekod pun dalam studio bergerak ni. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa MotoGP boleh ditonton dalam apps Sport TV Now.